sebuah balai polis lama yang terletak kira-kira 150 km dari Kuching, Sarawak. Balai Polis Lama Betong Sarawak kini terbiar sepi sejak ditamatkan operasi dan berpindah ke bangunan balai polis yang baru. Menurut sumber info, kali terakhir balai polis ini beroperasi adalah pada April tahun 2010. Kini 14 tahun telah berlalu. Pasti banyak meninggalkan kenangan manis dan pahit kepada anggota polis yang pernah berkhidmat di balai polis lama Betong ini. Satu artikel dan video yang pernah diheboh-hebohkan di media sosial sebelum ini, iaitu penampakan sosok Pontianak yang sedang bertenggek di atas sebuah pokok berhampiran bangunan balai polis lama ini. Namun sukar untuk saya mengesahkan sama ada video yang tular itu adalah benar ataupun hanya rekaan semata-mata. Namun menurut penduduk setempat, mereka mendakwa bahawa sememangnya bangunan balai polis lama Betong ini agak menyeramkan. Mungkin disebabkan sudah lama terbiar dan ditinggalkan dan menjadi kediaman makhluk halus yang tak kasat mata manusia. Malam ini nantikan eksplorasi malam saya secara langsung dan jangan lupa follow akaun saya Black Sabah 69 agar anda tidak ketinggalan bersama saya merasai suasana malam di sekitar kawasan Balai Polis Lama Betong, Sarawak.